sekarang ini saya bukan datang kempen janji. Saya cerita apa yang kita laksanakan. Malaysia sekarang catat pertumbuhan 5.2%. Gaji minimum naik 1,200 sampai 1,700 ringgit. Tunai rahmah Aisyarah kita bagi 15 bilion ringgit kepada rakyat. Ini yang kita lakukan. Sekolah di Sabah kita banyakkan. Kolej tingkatan 6 kita wujudkan. Batak perguruan gaya yang hari itu runtuh kita bangunkan semula. Ini bukan janji, ini pelaksanaan kata-kata. So bezakan di antara kita yang bercakap pelaksanaan dengan janji-janji. Ini yang janji, bukan dia janji saja dia marah. Putrajaya tak buat itu, Putrajaya tak buat ini. Saya nak tanya yang kamu buat apa? Jadi sebab itu di Sabah ini saya kali lagi saya tekankan anak-anak dikasih. Lihat faktanya. Jangan sentimennya. Lihat keperluan bekerjasama sebagai satu pasukan. Jangan jadi negara yang hancur lebur. Kerana musuh kaum ini dengan kaum ini, wilayah ini dengan wilayah ini, suku kaum ini dengan suku kaum ini. Tak habis. You are the future. Anak-anak muda sekarang akan menentukan corak masa depan. You choose. You want to make Malaysia and Sabah great or you want to destroy this country. You want to make Malaysia great, then let us work together as a team. Stop this nonsense. Yang malas, yang korup, buang, angkat yang baik dan jaga negeri kita.